Tengok. Oh. Ada 62 orang saja. Patutnya ada 105, ada 62 saja. Mungkin ada yang sharing ya. Tapi saya nak semua buka.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan dan kurnianya dapat kita bersama pada malam ini untuk kita bersama dalam minggu ke-4. Saya minggu 4. Okay, masih lagi dalam fundamental analysis. Pada minggu lepas kita telah cover tentang sedikit sebanyak tentang fundamental analysis. Kita tengok financial statement, income statement. Saya tak adalah cerita banyak kan, income statement, balance sheet dan sebagainya, dan juga kepada ratio analysis. Tapi pada minggu ni saya nak lebih kepada macam mana you nak tengok filter. Filter pun you dah tengok macam mana kita buat filter pada minggu lepas. Cuma minggu ni kita nak tengok kepada Ken Slim, iaitu satu kaedah yang diguna pakai oleh William O'Neill, dan juga satu lagi adalah oleh bapa kepada saham fundamental, iaitu Ben Graham. Okay, Ben Graham, penulis buku Value Investing lah, Value Investing. Okay, kenapa saya minta you all buka kamera ni saya nak tengok, okay, sebab apa? Dia antara ilmu dan juga action, okay, ilmu dan juga buat perbuatan yang membezakan antara orang yang contohnya yang berjaya ataupun yang kaya ataupun yang billionaire ke, dia buat, okay, dia buat action tersebut. Okay, jadi kalau kita macam susah nak buat action satu benda tu, so jangan haraplah kita boleh apa, contoh kalau jadi usahawan yang berjaya kan, jadi pelabur berjaya, sebab apa? Tak ambil action. So inilah satu pengajaran yang pertama yang pada malam ini yang perlu saya sampaikan kepada you. Action tu sangat-sangat penting. Okay, tindakan. Tanpa tindakan memang tak akan jadi apa-apalah. Kita tahu tapi kita tak buat. Okay, kita tahu tapi kita tak buat. Jadi sebab tu saya minta, okay, buka kamera. Okay, tapi memang dalam kelas saya suka buka kamera lah. Sebab saya rasa macam bercakap dengan seseorang. Kalau tak tu saya macam bercakap dengan dengan hantu kan. Jadi kalau ada macam ni kita macam bercakap dengan orang. Okey, untuk tidak melengahkan masa, okey, yang ini slide ni saya gunakan selalunya sebab bila saya memberi talk kepada pelabur-pelabur di luar. Okey, maksudnya orang luar tu, dia selalunya saya akan bagi talk lah menggunakan slide ni. Slide ni dalam bahasa Malaysia, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Malaysia lah apabila memberi apa ni, nak kata ceramah taklah, training lah kepada mereka. Saya pernah buat untuk pelabur-pelabur daripada RHB, okay, daripada Maybank dan juga daripada Afin. Okay. Jadi diorang ni diorang nak, okay, belajar benda-benda macam ni. Seperti yang saya maklumkan kat you all, okay, you all ada masa 2 tahun. Okay, 2 tahun untuk belajar. Lepas tu boleh praktis. Tapi kalau nak praktis sekarang boleh, tapi cuma sedikit-sedikit. Okay, bukannya masuk dengan secara banyak. Okay, masuk sikit-sikit lah. Kecuali untuk melabur dalam ASB ke, tabung haji ke, itu tak ada masalah. Okay, you nak labur banyak-banyak pun tak apa. Okay, tapi kalau untuk saham, okay, untuk Bitcoin ke apa, you nak buat ke apa semua tu, you kena sikit-sikit, berdikit-dikit dulu, belajar dulu. Proses pembelajaran tu. Dan seperti yang saya maklumkan dulu, okay, you belajar sebagai untuk menjadi sebagai contohnya financial services kan, dalam Islamic banking mengambil masa 4 tahun. Orang belajar engineering ambil 4 tahun. Nak belajar jadi lawyer 5 tahun. Nak jadi doktor 7 tahun. Okay? Tapi tiba-tiba nak jadi investor trader, 1 hari dah nak jadi investor. So tak boleh lah macam tu. Sebab tu kita bagi masa 2 tahun lah you untuk you belajar. Ini adalah you punya mukadimah. Okay? Dalam masa 14 minggu. Lepas tu keep on, okay, learning. Tapi kena ambil action. Kena ambil tindakan. Kalau tanpa tindakan tak ada, kita takkan jadi apa-apa. Okay. Dan kita juga kena faham bila kita melabur ni akan melibatkan emosi. Jadi emosi ni kadang-kadang
mengganggu kita jugalah dari segi apa-apa pun lah. Tak kira lah dari segi kita belajar ke, kita dalam satu hubungan ke dan sebagainya. Emosi ni boleh mengganggu kita lah dari segi kita frust lah, maksudnya kita frust. So dalam saham pun ada frust dia, frust menonggeng kan, frust menonggeng. Sebab apa frust menonggeng? Sebab saham jatuh. Okay, saham jatuh contohnya. Okay. So yang ini yang slide yang saya bagi, nampak ini ya, kalau tengokkan ini, ini yang saya buat untuk RHB punya, RHB punya clients. So dia punya broker RHB minta saya ajar kepada dia punya clients. Okay. So ada kelas lah untuk ni. So saya akan ajar technical, fundamental. So diorang ni bayar. Okay, diorang bayar. Sebanyak berapa ratus tu? 400. Okay, RM400 diorang bayar. You all dapat free. Okay. All dapat free je. Tak perlu bayar dengan saya. Okay. Right. Sebab apa saya dalam kelas kan. Okay. Tu dia maksudnya dia punya manfaatnya lah. You tak perlu bayar. Okay. So basically dalam fundamental analysis ni macam yang saya cakap minggu lepas, financial statement. Okay. Financial statement dia ada balance sheet, income statement, cash flow statement dan lain-lain. Okay. Sebagai contoh owner's equity pun ada. Okay, statement of owner securities dan macam-macam lah. Ada juga ratio dan sebagainya. Okay, tapi saya seperti yang saya maklumkan pada minggu lepas kan, saya bersyukurlah sebab semuanya daripada KME atau hanya satu atau dua daripada KMC. Okay, tapi KME ni ataupun KMC memang daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat, so tidak ada masalah untuk memahami tentang income statement, balance sheet dan juga cash flow statement. Sebab ini adalah makanan you. Okay, you nak cerita dekat klien you nanti pun memang you akan cerita tentang income statement, balance sheet dan sebagainya. Jadi, seperti yang saya telah maklumkan dulu, untuk mencari saham-saham yang cantik ni, saham-saham yang comel-comel ni, kita kena cari saham yang mempunyai kekuatan. Yang comel, iaitu daripada dia punya kekuatan fundamental dia. Untung dia, kekuatan dia punya cash flow dia, hutang dia tak terlalu tinggi dan sebagainya. Itu adalah kita menilai dari segi fundamental. Okay, tapi kalau dari segi teknikal pula, kita tengok dari carta. Macam carta yang saya share tadi kan. Carta tentang Perak Transit. Okay, counter nama dia Perak Transit, P-Trans. Ini banyak projek di Perak lah. Dia ni adalah satu syarikat yang terlibat dalam bas-bas ni. Bas Express dan sebagainya kan. Jadi P-Trans ni dia banyak di Perak. Dan dia banyak juga terminal bas yang dia kelola. Okay, dia buat terminal dan sebagainya lah di Kampar, banyaklah terminal saya pun tak ingat. Tapi saya pernah ada projek-projek jugalah. Tapi bukan direct dengan P-Trans tapi dengan syarikat lain yang menyewa di tempat yang dia P-Trans ni buat. Tapi hari ni dia ada satu kejadian iaitu limit down. Limit down. Ingat perkataan ni limit down. Tadi ada soalan tentang gap down. Apa tu gap down? Yang saya dah bagi tahu, mungkin besok disebabkan dia limit down, dan dia mungkin akan gap down. Dia tanya apa tu gap down? Ada siapa-siapa tahu tak apa tu gap down? Ada siapa-siapa tahu tak tentang gap down? Tak ada. Tak ada. 72 orang ni tak tahu, siapa? Nur Muhammad tahu macam apa dia gap down? Tak tahu. Ya? Oh, boleh. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu ke tahu tu? Gap down tak tahu kebanyakannya tak tahu. Majoriti tak tahu. Tak apalah, itu adalah satu terma dalam pasaran saham yang mana you kena tahu. Terma-terma tu you kena faham. Terma, gap down, gap up dan sebagainya lah. So sebab tu lah 2 tahun tu adalah satu masa yang cukup sesuai untuk memahami terma-terma tersebut. Seperti yang kita tahu, kalau you dalam bidang kewangan, you kena faham terma kewangan. So sama jugalah, kalau you dalam bidang kewangan ni, terma gap down, gap up itu adalah dalam spesifiknya dalam saham lah. Ataupun dalam Bitcoin ke,
dalam apa ni, apa-apa yang produk kewangan yang ada pergerakan. Okay. So you kena faham yang itu perlu difahami lah. Termasuklah FCPO, CPO ke apa ke. Okay, dia ada pergerakan kan harga dia, maka dia ada gap down atau gap up. Okay. So contoh yang saya akan tunjukkan contohnya. Okay. Saya akan buka sekejap apa ni, trading view untuk tunjukkan. Okay. Tadi saya tengok ni harga emas. Okay, harga emas dah jatuh daripada ni saya tengok sekejap lah sebab yalah hari tu kan saya cakap saya nak tambahkan. Tapi nampak harga emas dia buat double top kat sini. So double top ni dia memang selalunya dia akan jatuh. Okay, kalau dia pecah neck ni. Ni neck. Okay. So ni double top. Okay, double top Okay, ni neck dia. Okay, double top. Satu, dua. Neck dia selalunya dia akan jatuh. Kalau dia jatuh dia akan jatuh X to X. Maksudnya ini X, bawah ni pun X. Ini sejak sementara saya nak tunjukkan kepada gap down. Okay, so kalau kita tengok X to X. Okay, ini kita kata X. Contohlah. Susah pula nak buat ni sekejap. Okay, ini lah kalau kita katakan X. So, okay, contohlah sini. Tapi sebenarnya dia lagi tinggi sikit ni. Okay, tinggi sikit. Okay. So, copy. Boleh copy tak? Oh, bukan tu. Copy yang ni kita nak copy. Tak apalah. So, ini adalah dia kenaikan sebanyak 182.47. So, sepatutnya kan kita ada 182.47 juga. Dia X to X lah. Okay, 182.47. Dia kalau teknikal ni memang kalau you pandai melukis ni cantik lah tu lebih. Saya ni tak berapa pandai sangat. Saya 176, tapi kalau kita tarik ni sampai ke bawah ni lebih kurang 200 dengan 182. Nampak? Dia punya ni sama dengan kejatuhan di bawah ni. Lebih kurang 1 ataupun kita tarik kat sini lah. Okay. Okay, 195, 182 lebih kurang Okay. Alright. So dia kalau ini contoh kalau kita baca chart pattern. Okay. So saya save lah ni sikit. Okay. So sekarang ni kalau nak beli kat sini mungkin ini adalah dia punya kita panggil dip dia lah. Dip dia mungkin dia akan naik balik. Kita tak tahulah. Okay. Tapi ini saya tengok 15 minit 15 minit. Ini time frame ni kita boleh tukar Jadi 1 jam. Okay. Ini 1 jam. Okay. Ini kita tukar kepada harian. Okay. One day. Okay. One day. Okay. Nampak? Ini one day. Satu candle, satu hari. Okay. Ini one day. Okay. Satu hari, satu candle. Okay. Ini kalau kita tukar kepada mingguan. Okay. Minggu. Ini minggu. Satu candle, satu minggu. Okay. Ini satu candle, satu minggu. Nampak? Dia dah berapa minggu dia naik je. Kalau ikutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 minggu. So ini adalah satu minggu penurunan. So itu adalah correction lah. Pembetulan. Okay. Correction. Pembetulan. Tapi kita nak tahu dia turun tu sampai mana. Okay. Saya target dia turun sampai sini. 3782. 1 ounce. 3728. Okay. Dolar 1 ounce. 1 ounce ni bersamaan dengan 31 gram lah. 31 gram. Jadi kita bahagikan 3728 ni bagi dengan 31 gram.
kali dengan ringgit 4.2, jadi harga mungkin akan jatuh sehingga RM505. Okey, kalau dia jatuh ke bawah ni. Okey, jadi saya nak tunggu kat bawah ni baru saya dah beli balik lah. Hari tu tadi saya dah beli kat sini pada harga 570. So saya tunggu lagi 505 untuk saya beli gitu, untuk tambah saya punya pegangan emas. Okey, kita pegang emas untuk kita punya simpanan lah. Okey, simpanan emas. Okey, so balik kepada P-Trans tadi. Okey, P-Trans tu, P-Trans. Okay, P-Trans, saya tunjuk carta sebab senang sikit nak tunjuk. Nampak dia jatuh pada hari ini saya ambil satu one day. Hari ini dia jatuh satu kejatuhan, kejatuhan yang sangat besar kan dia punya candle. Okey, yang ni dia jatuh sebanyak 30 sen. Okey, untuk saham-saham yang bawah RM1, limit down dia, okey, maksudnya harga jatuh boleh sampai 30 sen. Okey, kalau bawah RM1. Tapi kalau atas RM1, dia boleh jatuh 30%. Okey, 30%. Maksudnya boleh lebih lah daripada 30 sen boleh. Tapi kalau bawah RM1, dia jatuh 30 sen. So hari ni harga dia 63 sen setengah mula-mula buka tadi. Okey, tapi dia jatuh sampai 33 sen setengah. Maksudnya 30 sen jatuh. Okey, 30 sen jatuh. Jadi ini nak kata, okey, emosi kalau kena macam ni memang emosi terganggu lah. Okey, loss banyak ni. Okey, loss banyak, hampir berapa persen, 40% jatuh. Okey, sebab tu kita kena tahu, kita kena tanya diri kita berapa sanggup kita loss. Dan kat sini kita kena panggil, kita kena ada trailing stop. Okey, walaupun you dah untung, so you kena ada trailing stop. Okey, trailing stop dalam buku saya ada cerita tentang trailing stop. Okey, maksudnya you akan jual, okey, apabila dia sampai harga trailing stop tersebut. Jadi you dah simpan untung lah sebelum dia jatuh sampai ke bawah ni. Okey, so ini dipanggil limit down. Limit down maksudnya dia harga jatuh, okey, maksimum satu hari untuk harga untuk saham yang harga RM30 ke bawah. Okey, sebanyak, okey, 30 sen. Okey. Okay, limit down. Macam tu. Okey, faham tak ni? Ini satu benda yang baru kan you belajar kan? Okey. Satu benda yang baru, kalau rasa dalam buku teks pun tak ada tentang ni. Okey. Tak ada tentang ini dan juga ini satu benda yang barulah, betul tak? Tentang limit down ni. Kalau limit up pula macam mana? Cuba jawab. Limit up. Naik ke atas. Okey, ni naik ke atas, berapa sen dia naik? Maksimum dia boleh naik berapa sen kalau harga saham tu bawah RM1? Dia akan naik sama juga macam limit down 30 sen, dia turun, dia naik pun 30 sen maksimum. Okey, kecuali untuk harga IPO je. Kalau IPO yang baru masuk kat market, dia boleh naik sampai mana-mana. Okey, bukannya ada limit untuk IPO. So maksudnya kalau harga dia dah maksudnya satu hari di dalam market, so limit up dan limit down dia untuk harga saham yang bawah RM1 ni 30 sen. So dia boleh jatuh 30 sen, dia boleh naik 30 sen. So contohnya kalau dia naik daripada 63 sen ni kan, asalnya 63 sen kan P-Trans. Kalau dia naik 30 sen, okey, 63 sen setengah mula-mula. So kalau dia naik 30 sen, dia akan jadi 93 sen setengah. Okay, you bangun-bangun kan, tiba-tiba hari ni you tak buka saham, besok you buka, tiba-tiba saham you dah jadi 93 sen setengah. Okay, tu kalau limit up lah. Okay, tu kalau limit up. Okay, so limit down dan limit up ni untuk harga saham yang bawah RM1, kenaikan ataupun penurunan maksimum 30 sen. Kalau harga atas dari RM1, kenaikan atau penurunan adalah 30
Itu bezanya. Okay? 30%. Okay? So, dia limit up 30%, dia limit down pun boleh 30%. Jadi, kalau 30% tu tak semestinya 30 sen. Okay? Dia mungkin naik lebih lah. Ataupun turun lebih. Okay? Daripada 30 sen. Okay? Sebab harga dia mungkin RM5. Kan? RM5 kalau 30% dah 5, berapa tu? RM5. Kalau RM5 turun 30%, so dia jadi RM1.50. Okay? Bukan 30 sen. RM1.50 dia boleh turun ataupun dia boleh naik. Faham Okay. So, apa pula gap down dan gap up? Okay, gap down dan gap up ni, okay, saya tengok counter pre-trans ni balik. Okay. Dia adalah mana harga ni. Okay, nampak ni. Ada satu. Okay. Saham dia pada hari yang ini. Nampak dia ada gap tak? Nampak dia ada gap. Okay. Ini adalah gap up. Okay. Harga tutup dia adalah 61 sen. Harga buka dia besoknya 64 sen. So, dia ada 3 sen gap up dia. Okay. Faham tak ni? Ini gap up. Okay. Kalau gap down, okay. Apa pula? Okay. Kalau gap down apa pula? Gap down ada tak? Ada tak yang gap down ni? Tak ada. Counter ni tak ada gap down. Okay. Kalau gap down maksudnya dia akan turun, okay, lebih daripada daripada harga dia semalam. Harga dia tutup semalam. Contohlah inilah. Okay. Yang ini, kalau dia tutup hari ini 33 sen setengah, dia buka besok contohnya pada harga 32 sen. Okay. So, dia gap sebanyak 1 sen setengah ke bawah. Cuma, bila ada gap up atau gap down ni, selalunya gap up atau gap down ni, dia akan diisi kembali. Dia akan diisi kembali kalau dia, Allah Akbar. Kalau dia, maksudnya, kenaikan contohnya ni ada gap up kan? Okay, nampak? Dia akan isi balik. Okay. Harga tu dia akan tutup balik. Dia tutup gap ni. Okay, dia akan tutup gap ni. Lambat laut dia tutup lah. Sampai sini kan, dia tutup juga kan. So, selalunya dia akan tutup balik. So, kalau gap down pun sama. Okay, kalau dia gap down, dia akan tutup balik lah. Selalunya lah. Okay. Melainkan kalau dia ni memang fly away. Maksudnya dia, counter tu, dia tak toleh belakang lah. Dia memang naik betul. Okay. Dia memang naik betul. Dia boleh gap up dan terus fly lah. Fly away lah. Run away lah. Okay. Run away gap dia panggil. So, dia terus naik je. Okay. Ataupun dia terus turun je. Okay. Dia tak pandang-pandang belakang lagi. Okay. Ataupun dia akan tutup balik pada waktu yang sangat panjang. Okay. Macam ni Yang ni nak tutup. Okay. Daripada ini sekarang ni daripada bulan Oktober. Dia tutup pada bulan April. Nampak? So, lama Oktober sampai April. Lama. Dia akan tutup. Dia boleh tutup tapi makan masa. Okay. So, dalam kes ni, kalau dia gap down juga, okay, mungkin akan tutup, tapi mungkin dia tutup tu makan masa lah. Okay, kalau dia jatuh sangat teruk ke bawah kan, so, masalah. Tapi, okay, kita balik-balik kepada Petrans ni, bila kita tengok Petrans ni, dia punya fundamental dia tak ada masalah. Fundamental dia tak ada masalah kalau kita tengok. Okay, boleh buka mana? Okay, kita tengok dekat ini dia punya carta kita nak tengok fundamental. Okay. Okay, you tengok P-Trans, siapa-siapa yang boleh check pun boleh check. Okay. Fundamental tak ada masalah, macam untung dia, okay, cash flow dia, okay, kadang-kadang tak ada isu lah kan.
Oh, macam mana? Dia tak keluar pula ni. Ini akan keluar. Oh, okay, 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 okay. Okay. See overview. Okay. Kalau you tengok, okay, dia punya earnings, okay, dividen nampak ya, dia bayar dividen. PE dia 9.8 sebab sekarang ni sebab harga dah jatuh, memang rendah lah PE ni kan. Earning per share dia 7%, okay, earning per share 7%. Net income dia 70 juta, okay, revenue 186 juta, share floats dia 550 juta. Okay, share floats ni you kena faham apa dia share float. Beta dia tak adalah berbeza sangat dengan market. Okay, beta ni ialah bila kita nak tengok dengan market. Okay, pergerakan saham tersebut dengan market. Okay, ini 0.14. Maksudnya bila market bergerak satu, dia hanya bergerak 0.14 je. Okay, alright, beta ni. Kalau nanti kalau you tak faham, nak faham tentang beta lagi, nanti masih dalam kelas tutorial kita boleh bincang. Okay, nampak? Jadi maksudnya, kalau ikutkan dia punya fundamental, okay, net income dia untung setiap tahun. Okay, untung, nampak? Okay, untung. 40% dia punya margin. 40%, 40%. Net margin 41. Okay, yang ni 34, ini 37. Okay. So yang ini revenue, cost of goods sold, gross profit 27, operating income 25 juta. Okay, ini quarterly. Ini quarterly. Kalau kita tengok annual. Annual pun untung. Okay. Tak ada masalah. Betul tak? Kalau ni revenue tu, okay. Ni pun untung 70 juta net income. Okay, net income 70 juta. So, okay. Cuma dia punya hutang makin tinggi sikit berbanding dengan dia punya cash. Okay, hutang dia 746 juta, cash dia 272 juta. Tapi cash dia banyak. Okay, kalau cash flow dia okay. Okay, cash flow dia okay. Maksudnya dia ada duit lah. Cuma hutang dia, ini termasuk hutang jangka pendek, jangka panjang 746 juta. Okay, earnings dia pun nampak. Earnings dia okay. Kalau you tengok annual, okay juga. Kan? Naik. Lebih daripada yang ini 7 sen. Okay, yang ini 7 sen juga. Okay. So basically, kenapa dia boleh jatuh? Itu persoalannya. Kenapa dia boleh jatuh? Okay. Kenapa dia boleh jatuh? Okay. Fundamental okay. Comel lah. Okay. Comel lah. Okay. Saya tak nak cerita banyak lah. Okay. Mungkin nanti kalau saya tanya, apa ni? Dia mungkin, pertama, dia macam, dia kosmetik dia terlebih. Faham tak? Kosmetik dia terlebih. Dia make up terlebih. Ataupun dia pakai beauty. Apa ni? Dia pakai filter. Okay, filter. Jadi untung banyak. Okay, 40%. Tapi dia pakai filter. So mungkin dia tipu account lah. Mungkin. Okay, sebab tiba-tiba jatuh. Okay, tak ada apa-apa, tiba-tiba jatuh. So mesti ada sesuatu yang besar kan. Okay, so apa dia? Okay, mesti ada sesuatu sebab tiba-tiba jatuh. Tak ada apa-apa angin, tak ada apa, belah jatuh. Lepas tu orang dalam mungkin dah start jual. Orang dalam maksudnya director dia dah start jual. Jadi maksudnya ada sesuatu yang bau ikan masin lah di sebalik mi tu. Okay. So mungkin satu. Kedua, mungkin dia ada apa ni, rasuah ke apa ke, MACC masuk ke. Okay, tu yang kedua. Yang ketiga, mungkin juga dia ni tiba-tiba kontrak dia dibatalkan. Okay, kontrak dia dibatalkan dan berita tu tak sampai kat kita lagi. Orang awam tak tahu. Okay, ada orang lain tahu. Kontrak tu dibatalkan dan bila dibatalkan contohnya, dah tak ada lah income. Kan? So, apa jadi? Jatuh. Okay. Apa kontrak-kontrak dia kan? Jadi maksudnya itulah contoh-contoh. Kadang-kadang dia dah cantik dah comel lah. Okay. Tapi ada faktor-faktor lain yang juga yang boleh membuatkan
dia jatuh. Kalau tiba-tiba, okay, bukan ada pun, satu pun tak ada rasuah dia, tak ada, dia tak tipu akaun dia, dia tak, kontrak dia macam biasa. Yang ini namanya, dia panggil panic selling. Panic selling, okay. Kalau panic selling, time ni Warren Buffett contohnya beli. Okay. Sebab dia tahu harga dia 70 sen, tapi sekarang ni jadi 30 sen. Diskaun lah. Betul tak? Sebab nilai dia 70 sen. Tapi dia jatuh sampai 30 sen, 33 sen ni, inilah time dia, dia beli. Okay, tapi kita tak boleh tergopoh-gopoh nak beli. Jangan beli je kan kita bagi panic buying pula. Okay, kita jadi panic buying. So basically sebab tu kita kena tengok dulu ada. Sebab macam contohnya syarikat ni, okay, Securities Commission Bursa Malaysia dah keluarkan UMA. Ni UMA ni apa? Okay, UMA. UMA. Okay, Unusual Market Activities. Okay, UMA dia panggil. UMA. UMA. Okay, Unusual Market Activities. Kalau, sekejap ada orang picit locik ni. Sekejap, aduh. Okay, UMA UMA. UMA. Okay, UMA ni adalah satu lagi terma yang you boleh kena faham lah. Okay, sebagai contohnya, saya buka news kejap. Saya buka news untuk P-Trans. Mana ada ke tak? Uh, saya tengah menulis paper ni. Okay, menulis. Dari mana ni? Tak nampak ni. Okay. Okay, kejap UMA. Okay, so kita buka dekat okay, kita buka ni saya buka Hon Leong Hon Leong ni. Dah hilang dah you all ni. Alah. Sekarang ni dekat telefon saya kena approve kalau untuk masuk. Okay, diorang ni memang dah canggih-canggih lah. Okay, nampak baru boleh masuk. Okay, kalau kita tengok P-Trans, okay. Okay, ini P-Trans dia top volume lah hari ni. Okay, top volume. Top volume. Top volume mana ni? Nombor 2 volume dia. Okay, nampak dia jatuh 30 sen. Okay, 30 sen jatuh. Maksimum dia jatuh ni. Okay, so saya buka P-Trans ni. Tengok announcement Announcement. Okay, hari ni dia ada announcement Bursa Malaysia bagi, nampak, Unusual Market Activity, UMA. Okay, UMA. Okay, kalau kita buka ni, Bursa Malaysia, okay, has on 22 October issued an UMA query on the sharp fall in the price and the rise in volume of the above mentioned security today. In this respect, investors are advised to take note of the company's reply, okay, to the above UMA query, which will be posted at Bursa Malaysia website under the company announcement. So maksudnya, bila satu-satu syarikat ni diberikan UMA, okay, dia kena jawab. Kenapa? Apa sebab? Jadi macam tu. Nanti kan syarikat, we don't know anything. Kami tak tahu apa-apa dekat macam tu. Kan? Kami tak tahu apa-apa pun. We do not know anything about there is no new information, no apa ke, no anything lah. Okay, itu membuatkan orang dah start panic buying balik lah. Okay, so kita tunggu dia punya jawapan.
Okay, tunggu dia punya jawapan. Tapi kadang-kadang jawapan dia kata dia tak ada tahu apa-apa, tapi still jatuh juga harga. Okay, orang still panic selling juga. So, faham tak tentang Umar ni? Ini sebab saya cerita, sebab coincident. Alhamdulillah, hari ni benda ni berlaku dan saya dapat terangkan kepada uh, kamu semua tentang apa yang berlaku, tentang gap down, gap up, limit down dan juga Umar ni. Okay, 5 benda you dah tahu, you belajar tentang terma yang dia guna pakai. Kalau saya nak cerita lagi, nampak? Okay, nampak? Ini director kan? Bukan director ni, director ni dah asyik-asyik jual. Okay, daripada 17 Oktober jual. Okay, 16 Oktober pun jual. Ini jual pada 15 Oktober. Okay, 10 Oktober jual. Okay, 8 Oktober jual. Okay, yang ini 3 Oktober jual. So, diorang ni saya rasa, diorang ni dah tahu lebih awal tau. Okay, diorang ni dah tahu lebih awal. Start daripada 30 September pun dah jual. Nampak? Yang ni. Chong Pak Soi jual. Kita yang tak tahu, yang tak mana yang investor yang tak ambil tahu tentang ni, tak perasan. Tapi sebenarnya nampak. Orang-orang penting ni dah jual lah, nampak ni. Daripada 26 September jual. Okay. Ini belum pergi ke bawah lagi lah. So, ini saya rasa 24 September pun dia jual juga. Okay. 24 September pun jual. Hari ni barulah. Okay. Hari retailer nak jual pula. Tapi dia orang dah jual awal. Okay. Tengok ni kucing saya. Kacau lah. Dia nak masuk juga dalam bilik. Okay. Alright. Faham tak ni? Faham tak? 5 benda yang saya cerita ni. Okay. Harap you dapat faham lah. Okay. So, kita balik-balik kepada ni. So, financial statement kadang-kadang cantik. Macam saya cerita tadi. Tapi, harga jatuh. Okay. Harga jatuh. Tapi kita, lagi satu yang fundamental yang kita terlupa, news tu tadi kita tak tengok. Okay, kita dah tengok, oh, director dia jual. Itu sebenarnya fundamental juga. Okay, director dia jual kan? Mesti ada sesuatu. Kenapa dia jual banyak kali? Setiap hari mungkin dia jual. Kan? Dia sekejap, bukan jual sikit-sikit. Banyak, berjuta-juta dia jual kan? So, mesti ada sesuatu yang membuatkan mereka menjual. Kalau company you bagus, you nak jual ke? Kalau company you bagus. Kalau company you tak bagus, you dah tahu, okay, ada masalah, okay, sebab tu you jual. Kan? So, dekat situlah kita akan tengok juga nanti, Can Slim pun ada cerita lah. Macam mana kita nak tahu geng-geng ni jual, kita memang kena tengok dekat news tu. Especially saham-saham yang you beli, you pegang. Macam saya tak pegang saham Petrans ni. Saya dah lama, dulu je saya pegang. Masa harga dia 20 sen. Harga dia 20 sen mula-mula dulu. Saya pernah pegang dan jual lah. Beli jual. Masa saya jadi trader tegar lah. Trader tegar. Okay, saya duduk beli jual. Okay. Sekarang ni masa tak cukup. Masa tidak mengizinkan. Okay, jadi saya tak boleh. Okay, ini perakaunan dan kewangan dari perspektif Islam. So, maksudnya kalau dari segi ni kan, kalau you tengok, kalau mana tahulah you kerja sebagai account ke apa, kena pastikan dia jujur. You kena jujur lah account ni. Janganlah nak tipu account ke apa ke. Sebab apa? Kita ni kalau boleh nak jujur lah. Okay. Terutama bila melibatkan dana awam. Okay. Terutama bila melibatkan dana awam. Okay. So, you boleh baca lah ni kemudian. Okay. Nanti saya akan buat video jugalah ni. Ini saya akan buat video. Video yang saya buat selalunya 5-6 minit kan. Tapi itulah masalahnya. Bila saya tengok, 3 orang je tengok. 3 orang je tengok. Ya Allah. Rasa macam apa. Saya macam, ya Allah, kenapa ni? 3 orang tengok kan. Macam mana saya tahu 3 orang tengok. Saya boleh tengok views tu. Okay, dan saya tak ada dapat buat duit kat YouTube ke apa. So, memang tak ada. Okay, saya tak dapat nak monetize saya punya video semua. Saya tak pernah lah. Okay, bukan saya tak pernah cuba.
saya nak cuba tapi saya memang dah, sebab saya dah lama buka akaun YouTube tu, saya macam dah lupa lah apa benda kan. Jadi sebab tu tak boleh monetize. Okay. Dah cuba dah cakap salah. Dia cakap salah kan. So you jangan takut lah. Saya tak monetize pun kalau you tengok. Okay. Ini untuk manfaat you. Okay. Untuk you punya manfaat. Bukannya untuk saya dapat duit ke apa, tak ada. Okay. Saya tak dapat duit pun. Kan kadang-kadang orang sekarang ni, ya, generasi yang baru ni kan. Generasi Z, generasi Alpha ni. Kan dia kata, oh, ni influencer. Influencer nak buat duit lah tu. Okay. TikTok ke apa ke. Okay, saya tak sampai lagi ke tahap tu lah. Saya belum lagi uh, untuk mencari duit daripada views lah. Okay, tak adalah. Okay. Satu mungkin saya generasi X, tak pandai. Okay, generasi X. Gen X ni tak reti. Tak reti, tak pandai nak buat-buat tu. Okay. So, konsep perakaunan dan kewangan dalam Al-Quran ni ada banyak. Kalau kita tengok, saya buka besar sikit. Okay. Okay. Konsep perkahwinan dan kewangan ni kena tentang riba, komitmen kepada keadilan, pelaporan yang baik, kena lapor yang baik, pemilikan. Okay, kan macam tadi saya cakap, kalau dia tipu akaun, so masalah lah kan. Okay. Pemilikan, kontrak hutang dan perakaunan, manusia sebagai khalifah, okay, inequality natural, okay, record book, kan, kena audit, meeting account, don't mix truth with falsehood. Jangan campurkan yang baik dan dengan yang batil. Okay. Verification of information, fulfill contract, aufu bil uqud. Jangan kita janji tapi kita capati. Itu tak boleh. Aufu bil uqud. Okay. Full measure and weight in just. Okay, maksudnya you kalau timbangan tu kena timbang sekilo. Janganlah you kata sekilo tapi you bagi 800 gram. Okay. Tu memang tak boleh lah. Okay, dealing in fraud who give less in measure, contoh yang tadi kan, and then which is left by Allah is better. Apa ni, which is left? Yang last ni saya pun tak berapa faham. Sorry ya. Mungkin saya tersilap atau apa benda yang saya ni. Okay, contoh riba dan sebagainya lah. Ini semuanya yang tadi saya dah bagi tahu. Okay, adalah dia punya ni lah. Okay, dia punya itu. Dia punya explanation. So, penyata kewangan pula, penyata kewangan pula, dia ada penyata pendapatan, penyata aliran tunai, kunci kira-kira yang seperti yang kita tahulah, itu seperti biasa. So yang ni saya tak payah cerita lah. Semua nak tahu bahawa penyata pendapatan, kita nak tahu berapa untung bersih kita je. Selepas tolak kos. Selepas ditolak kos. Dia isu dia macam contohnya saya nak cerita pasal penyata pendapatan ni, dia tipu. Dia tipu. Pernah dengar tak cerita serba dinamik? Serba dinamik. Serba dinamik. Di mana dia kata dia dapat kontrak daripada overseas. Tapi sebenarnya tak. Jadi kontrak tu berjuta-juta lah kan. Sebenarnya tak. Tapi saya tak nak cerita tu sebagai ni kan. Tuduhan ke apa. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia kata dia dapat jualan dari kedai-kedai yang dia kata company besar, tapi kedai je dekat Dubai. Dekat Dubai ke dekat negara Arab tu. Kontrak beratus-ratus juta. Kontrak ratus-ratus juta. Tapi sebenarnya tu bukannya betul. Tu masalahnya. Serba dynamic. Tu company Bumi Putra tau. Patutnya bila ada asas Islam tu, dia tak nak buat macam tu. Tapi macam tu. Saya pun pernah keluar masuk beli jual beli untuk serba dynamic tu. Last sekali di listed lah. Serba dynamic. So bila dia kata dia ada jualan di Abu Dhabi. Jualan di Abu Dhabi. Contoh 500 juta. Saya letak je. Saya buat je ni angka tu. 500 juta. So masuklah dalam akaun dia 500 juta jualan. Jualan kredit. Jualan kredit. Bila jualan kredit, masuk juga, betul tak? Walaupun kita tak dapat duit lagi cash tu, tapi jualan kredit masuk kan?
Jadi bila jualan kredit masuk, hutang patutnya dia hutang lah, dia masuk daripada debtors. Betul tak? Jualan kredit dia akan masuk debtors. 500 juta masuk kepada debtors. Okay? Masuk kepada debtors. Tapi untung dia ada. Nampak tak? Kalau you boleh faham, boleh tengok tak? Kita kan ada jualan, kan? Ada jualan tunai dan jualan kredit kan? So, jualan kredit dimasukkan 500 juta. Okay? Jadi jualan tinggi lah. Betul tak? Tapi jualan ni kredit. Dia akan masuk kepada debtors. Okay? Penghutang 500 juta. Tapi bila you dah dapat jualan, tolak kos-kos apa semua, untung you besar. Sebab 500 juta tu, 500 juta tu, kos dia tak ada pun masa. Dia main buat je. Okay? Ada jualan. So, adalah untung. Sebab tu nampak untung. Itu yang saya cakap tu. Macam tadi, Pitrans tu, untung 41%, 40%, 40%. Tapi kita tengok hutang dia makin meningkat. Ada something fishy. Contoh. Tapi kita tak nak menuduh. Cuma kita daripada pengalaman, daripada you punya contohnya, you pengalaman tengok account, tengok fundamental apa semua, you dah boleh agak dah. Okay? Mungkin nak kena tengok balik. Okay? Data-data tu. Betul ke data ni? Okay? Dari mana datang jualan ni? Okay? Dari mana datang jualan ni? Macam mana tiba-tiba hutang ni meningkat? Kan? Sebab hutang satu. Okay? Lagi satu, itu hutang. Lagi satu, dari mana? Okay, silap. Hutang tu tak masuk patutnya. Yang kita meningkatnya tu ialah kita punya debtors tu meningkat. Penghutang kita meningkat. Contoh, penghutang kita meningkat. Okay? Jualan kredit meningkat tapi penghutang pun meningkat. Lepas tu you kena check. Sebab tu Serba Dynamic case dia dulu. Okay? Auditor tak auditor dia sendiri. Okay? External auditor dia yang buat red flag tu. Okay? External auditor dia kata ni macam mana ni? So dia minta apa ni penjelasan dari syarikat. Tengok penjelasannya tak boleh dipakai lah. Okay? Jadi lepas tu auditor tu pula resign sebab tak nak terlibat. Kan dia resign lah. Pilih auditor lain pula. Kan? Last sekali masalah. So habis duit. Okay? Duit pelabur habis. Okay? Itu contoh So yang ini lah kita kena mahir tengok ni. Especially kalau you jadi auditor ke apa, you memang kena tengok ni. Okay? Mana datang jualan apa semua, you tengok balik. Dia kata jualan daripada syarikat, contoh syarikat daripada Arab Saudi ke apa. Tengok betul ke tak syarikat tu. Okay? Jangan percaya bulat-bulat. Okay? Jangan percaya bulat-bulat. Tengok. Okay? Syarikat tu daftar di mana, nombor telefon dia apa. Sekali tengok nombor telefon syarikat sendiri. Tu dah nampak tu dah terkantoi. Okay. Nombor telefon syarikat di luar tu adalah nombor telefon syarikat tu. Okay. So maksudnya yang kat sini you kena tengok. Sebab tu dia kena trace dia. Trace. Dipanggil audit trace tu. Pergi tengok kan sampai dia dapat. Tapi kita sebagai pelabur, kita dapat yang ni je. Okay. Kita akan dapat dia punya annual report dia. Macam mana kita nak tengok tu? Sebab tu kita kena bergantung kepada auditor. Okay? Bergantung kepada auditor. Auditor yang bagus lah. Jangan auditor cak ayam. Okay? Ada juga. Bukan saya nak panggil auditor cak ayam. Tapi maksudnya dia orang panggil auditor shop lot. Aduh, ya, auditor shop lot. Okay, sebenarnya auditor shop lot tu boleh. Okay? Tapi dia tu kalau untuk syarikat kecil tak apa. Ini syarikat tu bilion. Tapi auditor shop lot. Itu something fishy. Faham tak? Okay? Dia mesti auditor yang besar-besar lah. Okay, contoh KPMG ke. Tapi kita nak kata macam, okay, takkan nak asyik nak pakai KPMG lah, apalah, syarikat besar ni yang international ni. Kita bagilah syarikat Bumi Putra ke apa ke. Tapi memanglah macam tu. Tapi sebenarnya syarikat-syarikat yang kecil ni pula, dia macam tak cukup staff lah. Okay, staff dia mungkin tak berpengalaman, gaji dia kecil. Jadi dia mungkin taklah check setara-taranya. Okay? So
Itulah dia. Kita kena bergantung kepada auditor jugalah. Dan kita juga tengok kepada aliran tunai. Macam tadi kita tengok aliran tunai, okay, ada positif ke negatif. Maksudnya aliran tunai itu ialah selepas aliran masuk, tolak aliran keluar. Okay. So, kita kena tengok. Okay, cash flow dia positif ke negatif. Okay, macam kita punya cash flow lah. Setiap bulan dapat duit kan. Ada yang dapat PT-PTN, ada yang dapat daripada Fama, ada yang dapat macam-macam lah. Ada macam-macam. Ada yang dapat daripada gaji. Okay. Masuk berapa, keluar berapa. Kalau negatif, pening. Okay. So kita kena fikirlah macam mana nak bagi dia at least balance. Okay. Kalau kita asyik negatif je, tu masalah nanti kita terpaksa berhutang. Okay. So itulah. Itu kalau aliran tunai. Okay. And then kita kena tengok juga kunci kira-kira. Kunci kira-kira ni balance sheet lah. So balance sheet ni selalunya asset equal to liabilities plus owner's equity. So liability kita tak nak terlalu tinggi. Cerita tentang liability ni, saya pun nak cerita jugalah tentang liability kita punya negara. Okey, ini bukan politik, ini bukan apa. Okey, negara boleh berhutang, okey, sebanyak bawah daripada 65% ADNK kita. Faham tak tu? Itu dia punya limit dia. Okay, limit dia 65% dari KDNK, daripada GDP. Okay, so 65%. So bawah 65% kira maksudnya okey lagi lah, boleh lah kita berhutang. Okay, dulu asalnya 55% tapi dah naik okay, kepada 65%. Okay, so bajet baru-baru ni kita pun tengok, okay, kita kata memang tak sampai 65%. Okay, tak sampai 65%, 64 something lah. Okay, cuma, okay, yang ni yang pernah dibincangkan sebelum ni, okay, dipanggil contingent liability. Contingent liability. Dia hutang, tapi bukan kita yang hutang. Contohnya, faham tak? Hutang, tapi bukan kita yang berhutang. Contingent liability. Faham tak? Tak faham? Tak faham? Tak faham? Kalau faham, tak faham, saya akan explain. Kalau faham, saya teruskan. Faham ke tak? Siapa nak saya explain? Siapa nak saya explain angkat tangan? Nak explain. Okey. Tu ya, ada angkat tangan. Satu je. Okey. Contingent liability ialah contoh macam kita menjadi, kita sendiri ataupun ayah you lah. Ayah you menjadi penjamin kepada you. Okay. Ayah you menjadi penjamin kepada PT-PTN you. Senang kan? Siapa jadi penjamin PT-PTN? Siapa? Keluarga. Ayah ke mak? Keluarga lah. Okay, pakcik ke makcik ke kan? Okay. So parents yang jadi. Tapi kalau dalam aset yang dia punya aset, balance sheet dia, okay, macam saya buat balance sheet saya. Okay, individu. Okay, saya punya balance sheet, aset berapa, hutang berapa, equity berapa. Itu kita kena buat, semua orang kena buat. Okay, semua orang kena buat. Tak kira lagi KME ke, KME lagi lah penting. KMC ke, FSU pun saya suruh buat juga. Okay, kita memang kena buat kita punya balance sheet. Okay, so kalau dalam balance sheet kita, okay, kita jadi penjamin tu tak masuk. Dia tak masuk di situ hutang PT-PTN anak Dan. Tak ada. Okay, dia tak masuk. Dalam balance sheet tu mungkin ada hutang kereta, hutang rumah, hutang kad kredit, hutang ni, kan? Tapi hutang anak Dan maskan belajar, okay, PT-PTN tak masuk dalam balance sheet tu. Faham tak? Tak faham? Faham ke tak? Faham ke tak ni? Faham. Okay. Itu dinamakan contingent liability. Okay, contingent liability dia tak masuk dalam balance sheet.
ataupun nama orang lain panggil off balance sheet liability. Off balance sheet. Di luar balance sheet. Okay? Sebab yang pinjam bukan dia. Bukan bapak you. Yang pinjam you. Tapi dia jadi Penyamin. okay? Dia jadi penyamin. Okay? Sama juga dengan negara. Negara dia tak buat pinjaman. Okay? Dia tak buat pinjaman. Tapi yang pinjam mungkin JLC. GLIC. Okay? Tapi dia jamin. Contohlah JLC ni buat satu projek, okay? Jalan raya. Contoh, okay? Jalan raya berjumlah 80 bilion. Tapi jalan raya tu dia tak boleh kutip duit, tak bayar balik on the spot. Kan? Okay, mungkin boleh lah dengan tol ke apa ke kan. Tapi dia tak boleh. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan bagi jaminan sebagai garanti. Kerajaan jadi guarantor. So bila kerajaan jadi guarantor, itu dia panggil off balance sheet. Okay. Tapi saya tak risau sangat tentang off balance sheet tu. Off balance sheet tu off balance sheet. Sebab apa? Projek-projek selalunya memanglah projek jangka panjang. Okay. Projek pembangunan. Contohlah projek apa ni? Jalan apa tu. Semua tu memang bukan boleh dapat untung terus. Tak boleh. So benda tu memang selalunya tak dapat untung terus. Tapi isu dia ialah sebab dia di luar daripada balance sheet. Okay, di luar daripada balance sheet. Kalau tiba-tiba projek tu gagal, dia akan jadi masalah. Kalau selagi dia tak ada masalah, dia okey. Okay. Kita punya balance sheet nampak cantik. Faham tak? Kita punya balance sheet nampak cantik. Sebab tak ada masalah. Bila ada masalah je, baru akan ada isu. Okay. Tapi bagi saya lah, sebab tu itu cara yang macam mana kita nak dapat apa ni lah, contohnya apa ni, GLIC ni bukan kerajaan yang buat jalan tu, tapi GLC yang buat jalan. Cuma kerajaan guarantor, okay, kepada sukuk ke, contoh yang yang dikeluarkan oleh GLC. So kerajaan tak pinjam terus, tapi indirectly melalui kucing ni betul lah mengacau tu. Dia ketuk pintu kucing ni. Ni kucing oren ni. Kan? Oyen. Kucing oyen ni memang nakal sikit. Okay? Dia akan ketuk je sampailah saya buka. Okay? Alright, faham tentang aset dan juga satu benda yang baru kita panggil contingent liability ataupun off balance sheet. Okay? Jadi kita kena tengok juga syarikat yang kita melabur tu besar ke tak dia punya off balance sheet tu. Okay? Dia akan bagi tahu, auditor selalunya akan bagi tahu. Okay, ada off balance sheet ataupun tidak. Okay, untuk syarikat tersebut. Okay, alright. Okay, ini balance sheet contohnya aset, okay, liability, equity dan sebagainya. Okay, poin yang utama. Penyata kewangan mengandungi penyata pendapatan, kunci kira-kira, penyata aliran tunai. Okay, aset dibahagi kepada aset semasa, aset tetap. Okay, liability dibahagi pada liability semasa dan liability jangka panjang. Ini asas. Tetapi kita kena go in depth kalau nak tahu sesuatu tu. Kita kena pergi. Kenapa tiba-tiba dia punya projek besar-besar kan? Daripada contohlah sedebah dynamic tu, projek besar daripada negara-negara Arab ni kan. Lepas tu semuanya kredit, tak ada cash pun langsung. Okay, lepas tu bertambah membengkak kan. Jadi itu signal lah. Okay, itu signal. Pada waktu tersebut, okay, bila kita nampak benda-benda macam tu, okay, kita dah tak boleh dah jadi emotional. Alamak, kan company bumi. Okay, sayanglah company bumi. Kita mungkin rasa akan ada rasa macam tu. Okay. Tapi kalau you sebagai pelabur, dia tengok ada masalah, you terus cut loss lah contohnya. Okay, daripada langsung loss habis. Kan? Kena cut loss lah.
kena move on. Saya cakap lah dengan banyak banyak apa ni pelajar-pelajar saya ataupun pelajar yang bukan you all saja tau, kepada yang berada di industri tu, yang tengah memang dia jadi pelabur tegar apa semua tu, trader tegar tu. Okay, saya cerita tentang apa ni dia panggil uh, Kubler, nama dia Kubler. Sekejap saya buka. Kubler-Ross ke Kubler-Klein nama dia. Kubler-Ross. Okay, Kubler-Ross model. Okay, yang ini, okay, yang ini adalah cycle tentang kita punya grief. Okay, ini change. Okay, kita grief, kita contohnya kita mula-mula ini kalau nak buat satu perubahan lah, ataupun kita dalam trading. Okay, mula-mula kita tak terima yang kita salah, tak terima yang kita tersalah pilih company. Okay, lepas tu kita marah, kita jadi marah kan, kenapalah ni semua kita marah. Okay, pada waktu ni kerajaan kita marah, okay, orang rumah kita marah, okay, anak pun kita marah. Semua salah. Contoh. Okay. Lepas tu you nak bargain. Initially engaging with the change. Okay. Boleh tak macam ni? Boleh tak kalau kita tunggu saham tu naik balik? Macam tu. You nak try to bargain. Okay. Ni kalau perubahan ni contohnya kalau pensyarah cakap. Okay. Semua kena buka kamera. Contoh tadi kan. Satu perubahan baru. Pensyarah lain tak suruh buka. Contoh. You marah lah. Lepas you cakap, kenapalah kena buat? Mula-mula you deny. Aku tak naklah buka kamera. Kan? Lepas tu you marah. Kenapa kena buka kamera? Kan? Okay. Lepas tu you try bargain. Okay, bargain contohnya, boleh tak saya tak nak buka kamera? Okay. Lepas tu saya cakap tak boleh kena buka. Okay. Sebab saya nak bercakap depan orang. Kan? Contoh. Lepas tu you depress. Low mood lah, contoh kan. Last sekali you acknowledge, accept, barulah move on. Yang kita ni kalau dalam pasaran saham ke, pasaran emas ke, yang kita ni selalu kena macam ni. Okay, selalu kena. Sebagai contoh lah, you buat 10 trade, 2 kena macam ni. 2 lose. Okay, 2 lose. So, kalau you tak boleh move on, itu yang kadang-kadang kita tengok. Macam, contohlah. Fras bercinta kan. Fras bercinta, tak keluar bilik selama 10 tahun. Dah macam apa dah tu. Kan, 10 tahun tak keluar bilik. Makan pun orang hantar, mak hantar apa semua. Kan, ada berlaku. Sebab dia tak boleh move on. Sebab tu kita dalam pasaran saham ataupun Bitcoin ke apa ke, you kena cepat sampai ke acceptance tu. Cukup mengakulah kita dah lose, jalan. Sebab tu kita kalau nak lose tu, kita kena lose yang paling sikit dan the best loser. Saya ada beritahu dulu kan. If you want to become a loser, bukanlah kita. If you lose, you become the greatest loser. Okay, kalau kita kalah, kalau kita rugi, we are the greatest loser. Okay, greatest loser tu maksudnya dia lose kecil dan kita tahu apa. So dah kita boleh terima cepat. Okay, redha. Maksudnya kita kena redha dengan lose tu. Okay, kalau kita contohnya 1% 100,000 yang you punya game kan, 100,000 kan, you punya dana kan. Kita kata okay lah 1% you punya risiko. 1% 100,000, 1,000. You kena redha you rugi 1,000 tu. Okay. Dan terus move on. Okay. Terus move on. You kena redha. Tapi kalau you tak ada money management ke apa ke, you punya risiko hampir semuanya beli benda tu, kan? Itu yang jadi rugi sampai habis semua duitnya. Okay. Masa time tu lah tak boleh accept. Masa time tu lah you nanti akan kutip, okay,
batu-batu tepi jalan dan sebagainya. Okay. Jalan kaki jauh-jauh, ada yang berlaku kan, jalan kaki kaki ayam je apa semua kan, sebab dia dah tak boleh nak accept. Okay. Dia tak boleh accept yang dia telah rugi. Jadi sebab tu kita kalau rugi pun kita kena rugi sedikit. Sedikit yang kita dah jangka. Kalau kita rugi, itu je yang kita nak. Okay, kalau 1% you rugi, 10 kali loss pun you tak hilang lagi modal you, masih ada 90,000. Okay, sebab 1% 1,000 kan, 10 kali loss pun you masih ada 90,000. Katalah you memang tak pandai lah trading, sistem tak macam mana ke, trading strategi tak macam mana, 10 trade 10 rugi. Oh, 10,000 still ada 90,000. Okay, sebab tu pentingnya money management. Okay, kita teruskan. Okay, lepas tu kita ada juga belajar ratio analysis kan. Jadi ratio analysis seperti yang kita telah bincang itu, ada 5 kategori. Ada liquidity, ada efficiency, ada leverage, ada profitability, and ada market ratio. Sebab pasaran. Okay, so saya tak nak kita semua ni sebab ni formula catur lah, okay, debt ratio lah, total debt bagi total asset, okay, time interest earn, okay, net profit margin, net profit bagi sales, okay, return on asset, net income bagi total asset, return on equity, net income bagi equity, dan sebagainya. Itu semua tak perlu. Okay, mungkin earning per share. Earning per share ni ialah market ratio. Okay, earning per share, net income bagi number of shares outstanding. So net income, untung kasar bagi dengan number of shares outstanding. Okay, semua share kita bagi. Okay, tu earning per share. Maksudnya, setiap satu saham, berapa dia punya earnings, berapa dia punya keuntungan. Faham Earning per share. Satu saham berapa dia untung. Kalau dalam kes ni, okay, kalau purata industri 0.01, maksudnya 1 sen. Setiap satu saham untung 1 sen. Tapi dia ni untung 0.00438. So rendah lah daripada industri. So untung dia rendah daripada industri. Dia maksudnya tak sampai 1 sen. Dia 0.04 sen. So inilah earning per share. Okay. Alright. So kita ada PE ratio ni penting Ini market ratio PE ialah price bagi earning per share. Tadi earning per share kita dah dapat kan. Price tu harga saham bagi pula kepada earning per share. Selalunya kita cari yang 15 ke bawah. Maksudnya harga dia masih tak terlalu mahal lagi. Okay, macam tadi saya tunjuk P-Trans tu dia punya PE 9 kan. PE-nya 9 sebab harganya dah jatuh. Jadi RM33 kan. RM33, 33 sen. Okay, jadi bila dia bagi dengan earning per share, dapatlah balik. Contoh lah. Jom kita buka balik P-Trans tadi. Okay, ni P-Trans. Tak pakai ni. Okay, you ambil P-Trans ni. Tengok dia punya harga sekarang 33 sen setengah 33 sen setengah. So berapakah number of shares outstanding dia? Okay, number of shares outstanding ada tak tulis ni? Tak ada lah. Okay, mungkin ada kat sini. Okay, nampak? Ada tak number of shares outstanding? Okay, 19% je tadi yang ni. Yang traded hari ni 19%, 20% lah. Lagi 80% dia orang tak jual. Jadi maksudnya
saham dia ni very light lah. Share float dia very light. Okay, market cap. Okay, mana outstanding ya? Ni 1.203 bilion. Okay. Share issued 1.203 bilion. So saya ambil ini. Okay, ambil calculator. Okay, calculator. Okay, calculator Okay, mula-mula. Okay, kita nak cari net per share kan. So, berapakah dia punya net income? Okay, net income dia tu, kita tengok sini berapa. Net income. Okay, contoh net income dia. Siapa ada nampak net income dia ni? Okay, 70.99, betul tak? Okay, 70.99. So, kita ambil okay, net income 70.99 juta bagi 1.200 juta kan? Apa tadi? $1.203. Okay, tak apalah. 1.200 juta lah. Okay, 1.200 juta. So, you dapat 0.059, 0.06 lah. Okay, nampak? Earning per share lebih kurang. 0.07. Okay, sebab saya tadi tak ikut dia punya berapa kad desimal dia. So, nampak net income bagi dengan number of share outstanding, you dapat 0.07. Tapi ini TTM kita tadi pakai annual. Okay, ini trailing margin. Trailing tu maksudnya dia ambil 4 kuarter ke belakang. 4 kuarter ke belakang. Okay, 4 kuarter. Ini pun nak kena belajar juga apa maksud dia 4 TTM ni. 4 kuarter maksudnya kalau kita tengok ini contohnya yang ini kan. Ini kuarter kan. Okay, 1, 2, 3, 4. 4 kuarter ke belakang. TTM. Kalau FY, okay, dia akan guna bila dia tutup akaun tu. Okay, contoh kalau dia tutup akaun tu bulan 12 depan lah dia punya another one. Tapi kalau TTM, kalau dia sekarang ni bulan 9, okay, dia akan sampai bulan 9 tahun lepas. Okay, 4 kuarter. Okay. Kalau FY, dia ikut financial year lah, betul-betul. Tapi kalau TTM, dia trailing. Okay, trailing. Okay, dia tak ikut. Contohnya, kita punya financial year ended bulan 12. Okay, bulan 12, contoh. Tapi sekarang, ialah 2025 bulan 10 kan? Betul tak? So, kalau ikutkan, financial year kita bulan 12, 2024. Betul? Tapi sebab kita sekarang bulan 10, okay, dia tak ambil yang financial year bulan 12 tu. Dia ambil setahun tapi sampai bulan 10 tahun lepas. Okay, bulan 10 tahun lepas. So, dia trailing. Dia campur 4 kuarter. Okay, dia campur daripada sini 4 kuarter lah. Ini kuarter 2, kuarter 1, kuarter 4, kuarter 3. Yang 4 ni dia kira. Okay. Itu adalah dipanggil TTM. Kalau annual, dia macam ni. Lain. 2024, 2023, 2022. Okay. So, dia ambil yang akhir tahun. Contohnya kalau 31/12 ataupun 30.6. 30 hari bulan 6. Terpulang kepada bila dia tutup lah account. Okay. So, tapi kalau kuarter, dia akan jadi macam ni. So, yang ni setahun ialah kuarter 3. Start daripada kuarter 3 lah. Tahun lepas. Okay. Kuarter 3, kuarter 4, kuarter 1, kuarter 2. Kuarter, suku. Suku tahun ketiga, suku 3 suku. Bukan 3 suku Ni suku tahunan ketiga. Macam tu kot. Suku tahunan keempat. Suku tahunan pertama. Suku tahunan kedua. Okay.
Bukannya 3 suku. 3 suku tu maksudnya gila. Okay. Kalau 3 suku maksudnya gila. Dia tak cukup. Dia tak cukup. Otak dia tak cukup lah. Sebab tu dia panggil 3 suku. Okay. So balik-balik kepada kita punya ni. Okay. Tadi kita dapat dia punya EPS 0.07 kan. 0.07. Tapi sekarang ni kita nak cari PE kan. So PE harga bagi EPS. So you ambil harga dia. Harga dia 33.5. Nampak ni? 33.5. Okay. 0.335 bahagi dengan 0.07. Okay. Oh, tak boleh 0.07. Dia akan jadi 4.7. Sekarang ni PE dia 9.83. Okay. Sama ada dia belum tukar lagi. Kalau dia dah ikut yang ni, okay, cuba kita tengok ni 63. Kita tengok, sorry. Kita tengok ni, kalau dia 63 sen setengah, 0.635 ni harga pagi tadi bagi 0.07, nampak 9.07, lebih kurang lah. Okay, lebih kurang. Tapi sekarang ni, okay, harganya adalah 0.335 bagi 0.07, PE dia 4.7. Rendah lah. Okay. Yang tadi 9 pun dah rendah. Ni lagi rendah. Okay, ni lagi rendah. Jadi sekarang ni kita pun confused. Okay. Nak beli ke tak nak beli? Tengok sejarah cantik. Tapi kenapa dia jatuh? Okay. Kenapa dia jatuh? Mesti ada sesuatu. Okay. Kenapa 20% menjual? Bertransaksi. Okay. Alright. So itu kalau macam kita nak cari PE. PE dia senang je. Price bagi dengan EPS tadi kan. Okay. Ini PE contohlah. PE ratio ni lah. Secara purata kan dia adalah 15. Okay. So kalau harga dia naik maksudnya kalau PE tu tinggi maksudnya harga dia dah naik. Okay. Harga tu dah naik. So kalau you beli sekarang ni mungkin kalau dia potensi untuk naik lah harga dia. Kalau contohnya industri PE. Okay, industri PE adalah 15. Tapi you punya PE 5. Okay, kemungkinan dia akan jadi kepada 15 ikut industri. Tapi kemungkinan tak semestinya akan macam tu. Okay, faham Okay, ini peraturan 72. Saya saja nak tunjuk tentang peraturan 72 sebab ada orang tanya. Peraturan 72. Siapa yang pergi masa time dekat audition itu Ankasa? Siapa yang pergi itu? Jiha. Najihah kan. Dia pergi kan, dia ada orang tanya peraturan 72 ni, apa benda peraturan 72 ni. Okay, rules of 72 ni kalau you orang-orang finance macam you all ni, you kena faham benda ni by heart. Okay, kenapa? Rule of 72 ni, you ambil je berapa return tu, bagi je, okay, you bahagi kan 72 dengan return you akan dapat berapa tahun. Okay, you nak gandakan duit you. Okay. Faham tak? Kalau contoh, okay, investment tu bagi 10%. Untuk doublekan duit you, modal you, okay, ambil 72 bagi 10. Dapat 7.2 tahun. Okay. Simple je. Nak doublekan duit you, okay, ambil 72 bahagi dengan 10% tu, okay, 7.2 tahun.
duit you double. Okay, duit you akan jadi double. Kalau dalam kes ni 14.4 kan. Okay, 14.4 lagi tinggi dah kan. So ambil 72, okay, bahagi 14.4. Okay, 5 tahun je dah double lah duit you. Okay, 5 tahun dah double dah, 14%. Tinggi tu return tu kan. ASB berapa? 72 bagi 5. So nak double duit you dengan ASB 14 tahun. So you kalau contohnya you ada 100,000, okay, you ada 100,000 dan you nak jadikan 200,000 kan. So 14.4 tahun. Faham tak? Tapi kalau dia bagi you 14%, 5 tahun dah cukup. 5 tahun je dah cukup. Tapi 14% tu high risk lah. Okay, high risk. Risiko tinggi. ASB untuk double 14 tahun. Kalau macam contohnya you masuk unit trust lah. Okay, unit trust tu bagi contohnya 7%. Okay, bahagi dengan 7. Okay, so 10 tahun lah untuk double you punya pelaburan. Okay, you punya 100,000 tu jadi 200,000 dalam masa 10 tahun. Okay, itu rule of 72. Okay, masa time tu ditanya tentang apa ni, tentang KPDN, dia dah keluarkan satu, dia dah buat bentang di parlimen untuk loan kereta ni tak ada dah lagi menggunakan straight line method. Okay, kalau you beli kereta dulu semua straight line method. Okay, kalau kita bayar cepat pun dia still straight line method. Okay, contohnya kita beli sekarang ni harganya 100,000 lah kereta, ataupun 60,000 ke 50,000 bergantung kepada kemampuan you. Okay, 100,000 you kena bayar 7% sebagai contohnya, dia straight line. Okay, so maksudnya 100 kali 7 kali 7. 100% kali 7% kali 7 tahun. Okay, so you dapat dia punya interest. Tambah balik dengan prinsipal, bahagi. Kan, tu cara yang simple kan. Simple interest lah. Kan? Simple interest. Dapatkan interest tu. Okay, and then, tapi kalau kita bayar cepat pun, bayar apa pun, still sama. Okay, tapi kalau untuk beli rumah, dia pakai reducing balance. Okay, dia pakai reducing balance. Jadi sekarang ni, kereta pun akan guna reducing balance. Okay, ni kena faham Allahu Akbar. Latah juga. Okay. Faham tak? Sekarang kereta pun pakai reducing balance. Okay, kereta pun pakai reducing balance. So, murah sikit dia punya cost yang you kena bayar. Okay, murah sikit you punya cost yang you kena bayar. Berbanding dengan straight line method. Straight line method simple ya. Contoh, okay, 100,000 kali 0.07, 7% kali 9 tahun. So, inilah interest kan, 63,000. Campur balik 100,000. 163. Lepas tu bagi dengan number of N tu kan. So, kalau 9 tahun, 9 kali 12, okay. So, bagilah. Okay. Berapa? Okay, berapa? 108, Doktor. Okay, bagi 108. 1,500. Ini kalau straight line. Tapi kalau you pakai reducing balance, dia akan lebih rendah. Okay, dia akan lebih rendah daripada 1,500. Cuba you buat reducing balance. Harga 100,000, 7%, okay, dan juga 9 tahun. Dia akan bukannya 1,500, tapi lebih rendah daripada 1,500. Itu untuk kereta. Okey, lagi satu sebelum saya lupa, nanti saya nak you all masuk dalam kursus yang saya nak buat nanti lah. Okey, 1 hari, bukan 1 hari, separuh hari. Separuh hari
mungkin sebelum semester break lah. Okay, di mana saya akan panggil juga KPDN. Saya akan cerita juga tentang financial literacy. Financial literacy bab-bab macam ni penting. So you all semua kena hadir lah. Okay, mungkin hari Sabtu ataupun Ahad, separuh hari. Makan semua ada. Pagi, minum pagi, breakfast. Atau pagi dengan makan tengah hari. Okay, tapi cerita tentang financial literacy lah. Okay, kewangan. Okay, saya nak seramai boleh lah yang ni untuk disampaikan. So ada makan semua. Mungkin kita akan juga keluar apa ni tulabiah. Apa benda? Tulabiah Okay. Tulabiah juga, okay. And then juga ada mungkin ada cenderung bukan cenderung apa ni lah, ada door gift lah sikit-sikit kan. Jajan-jajan lah. Okay. Tapi yang pentingnya ilmu tu. Okay, yang pentingnya ilmu. Okay, saya akan buat dalam minggu ke-6, kita minggu ke-6 lah insyaAllah. Okay, tapi semua you all kena hadir lah. Kena hadir. Sabtu atau Ahad lah. Kalau yang tak boleh hadir tu, mesti ada sesuatu lah. Okay, yang boleh membuatkan dia keuzuran. Itu saja. Okay, hadir untuk you faham lagi banyak tentang kewangan. Okay. So, 1,500 memang lebih tinggi daripada reducing balance lah. Okay. So, ni rule of 72. Okay, ini nisbah tadi tu. So, you ada nisbah-nisbah. Selanjutnya kita compare dengan industri. Okay, kita compare dengan industri. Industri macam mana? Syarikat tu macam mana? Okay, dia ada limitation. Okay, ini yang saya cakap. 10 kriteria pemilihan kaunter FA Ben Graham. Sifu kepada Warren Buffett. Okay, Warren Buffett kan, saya dah kenalkan you kan dengan Warren Buffett kan? Kan? Yang Atuk, you panggil Atuk tu kan? Atuk kan? Atuk yang mempunyai aset sebanyak berapa ratus bilion tu? Lebih kurang kalau dalam Malaysia ringgit dalam 600 lebih bilion. Okay, 630 bilion kot. 630 bilion tu maksudnya 630,000 juta. 630 ribu juta. Ambil kau. Okay. Kita 1 juta, 2 juta pun congak kan. Ini 630,000 juta. Okay. So 630 bilion tu besar. Okay. Kita punya negara belanja pun 470 bilion je. Tapi dia ada 630 bilion. Kita satu Malaysia belanja. Termasuk buat jalan, buat bangunan apa semua, 470 bilion. Okay. So dia belajar daripada ni. Ini sifu dia. Okay, Ben Graham. So apa dia cakap? Sifu dia kata apa? Okay, sifu dia kata, okay, ni. Ini contoh-contohnya sifu dia kata. Tapi susah nak dapat. Okay, susah nak dapat. Tengok EPS. Sekurang-kurangnya 2 kali kadar bond AAA. So, kalau kadar bond AAA berapa sekarang? Okay. Kalau 7% kali 2, 14. Okay. Kalau sekarang ni AAA, kita tak tahu apa kan. Tapi you check lah berapa. 2 kali bond AAA. Earning per share. Earning per share. 14% tu tinggi Tapi kalau tadi P-Trans 40%. Okay. P-Trans tadi bukan. P-Trans tadi EPS 7, sorry. EPS dia hanya 7%. Okay, P-Trans. So, P-Trans tak termasuk ni. P-Trans tak termasuk. So, kalau kita tengok contohlah saya buat filter kejap. Saya filter kejap. Macam you all buat itu kan. Okay. Ambil filter. Produk. Screener. Okay. Saham. Mana saham? Saham. Stocks. Okay. Stocks. Okay. Lepas tu market. Okay. Market Malaysia ya. Market Malaysia. Okay. Contohlah kita ambil 7 kali 2, 14% lah kan.
Okay, market Malaysia. Okay, Malaysia. Apply. Okay. Uh, Sekejap. Okay. Okay, remove all filter. Add filter. Saya ambil EPS. Okay, earning per share basic. Okay. Annual. Saya ambil add filter. Okay. So, above. Okay, bukan persen. Kosong point 14. Ini 14 sen. Okay, ni saya lap ni. Okey dah, kita letaklah 0.14. So ada 175. Okay, atas daripada 0.14 tu tak, rasanya tak berapa betul sikit dah, sepatutnya 14%. Okay, tapi ini saya letak 14 sen. Okay, mungkin tak betul sangat. Sebab apa? Kalau dia 14 sen daripada RM1, okey betul 14%. Tapi kalau dia 14 sen daripada RM10, so dia tak jadi 14%. Faham tak? Okay, kita tengok yang kedua. Yang kedua pula, PE. Kurang daripada 40% daripada nisbah PE tertinggi 5 tahun yang lalu. Ni pun susah nak dapat ni. Okay. Nisbah PE kurang daripada 40% daripada nisbah PE tertinggi 5 tahun yang lalu. So dia nak cari PE yang rendah. Okay, tapi masalahnya dalam screener kita ni tak boleh nak cari macam tu. Selalunya apa yang saya buat, saya ambil, okay, saya ambil PE dia. Okay, PE. PE ni bawah 15. Contohlah. Okay. So tinggal 105. Okay. Lepas tu dia kata, okay, contoh lagi lah. Ni contoh lah. Okay, hasil dividen kurang-kurang 2/3 daripada hasil bond. Triple A. So kalau bond 14%, so dividen dia 2/3 daripada 14%, kita ambil 10 lah. 10%. Okay, kita ambil dividen yield 10%. Contoh lah, kita ambil dividen yield. Okay, dividen. Okay, ni. Okay, kita ambil add filter, dividen yield ni. Berapa ni? 10 kan? So 6 ke 10. Tadi more than. Okay, more. Kita cakap, jap. Dividen sekurang-kurangnya 2/3 hasil bond. Okay, so 10% lah. Okay, 10%. Okay, 10. So tinggal 4 je. Hello. Okay, tinggal 4. Contoh lah. Okay, contoh sebab apa? Bond AAA tu kita kata tadi 14% kali 2 kan?
Okay, lepas tu kita ambil 2/3, so 10%. So tinggal British American Tobacco, Innoprus Plantation, Amway dan Formosa Prosonic. So 4 syarikat yang ada. 4 syarikat ada. Kalau kita tambah lagi, ya. Okey, contoh harga saham di bawah 2/3 NTA. Ni. So NTA. Okey. Kat sini kita cari NTA. Okey, NTA. Okey, tak ada. Net Tangible Asset. Tak ada Net Tangible Asset. Tuan. Tak ada. NTA. Okey, kalau book value. Okey, book value per share ini boleh juga. Okey, book value per share kita ambil annual lah. Annual, add filter. Okay, book value per share. Tadi dia kata 2/3 daripada NTA. So, maksudnya mesti lebih rendah kan dia kata. Lebih rendah daripada NTA sebanyak 2/3. So, below tapi masalahnya tak boleh nak bagi tahu 2/3. Between. Tak boleh juga. Yang boleh below je. Okay, below book value per share. Sepatutnya below 2/3 daripada book value ni. Okay, saya apply lah. Semua tak ada. Ada contoh lah. Sebab tu yang susah betul. Okay. Dia ni maksudnya memilih sangat lah ni. Faham tak? Okay. Dia ni kira terlalu memilih. Okay. So, you ambil lah ni. Ambil gambar ni. Ambil gambar ni cepat. Okay. Ini Ben Graham punya. Dia ambil gambar. Okay. Ben Graham punya. Okay. Silakan ambil gambar. Okay, sampai nombor 4 je pun. Bukan nombor 4, nombor 5. Ini nombor 5 Ini pun kita dah tak ada dah. Syarikat. Yang mengikut kriteria dia. Okay. Tapi kadang-kadang dia ada. Kadang-kadang dia ada. Yang tu yang dia sekarang dia relax je. Dia tak buat apa pun. Dia tak beli pun saham. Bila jadi je, baru dia beli. Okay. Dia punya screener tu dah ada. Bila jadi je, dia beli. Okay. Saya pernah buat satu screener untuk apa ni, Warren Buffett, tapi saya dah bukan apa, dah tak ada dah. Okay, sebab dia dah tukar dah ni. Tak ada dah. Dulu banyak saya buat mungkin ada kat sini. Tak ada, ini yang dua punya. Okay, ini yang trading view punya. Okay, yang saya punya dulu dah hilang. Okay. Okay, ni tak ada. Memang dah lain dah. Kalau tidak dulu, saya boleh pilih saya punya filter-filter yang saya pernah buat dulu, semua dah hilang lah.
Okay, semua dah hilang. Sama ada tak tahu apa cerita. Okay, so ini faham Ini contoh-contoh yang macam mana Ben Graham pakai. Warren Buffett punya mungkin tak strict dengan Ben Graham lah. Okay, Warren Buffett punya. Yang saya punya filter tu pun dah hilang. Jadi saya tak boleh nak share dengan you. Okay, dah hilang dah filter yang saya buat dulu. Okay, so last kali ialah tentang Ken Slim. Okay, yang ni. Ken Slim ni. Cuma untuk Ken Slim ni, saya rasa kita kena berehat sekejap sebelum kita sambung balik untuk ni. So, berapa minit you nak rehat je? Sekejap je, saya nak setengah jam je kot untuk Ken Slim ni. Tapi saya nak rehat lah. Okay, nak rehat sekejap. Okay, untuk pergi-pergi bilik air ke apa ke kan. Okay, lepas tu kita sambung balik. Okay, so kalau sekarang ni 9.54, jadi 10 suku boleh? 10 suku. Boleh. Boleh. Okay, 10 suku. Okay, 10 suku lah Okay, kita jumpa lagi kejap lagi.